Viral lah kan. Viral video tentang Anwar Ibrahim seorang-seorang. Viral video gambar Anwar Ibrahim seorang-seorang. Pelik. Biasanya, kalau korang perasan, kebiasaannya Anwar Ibrahim, kalau dia datang parlimen, kalau dia bercakap, belakang dia mesti ada Pudin Boka, mesti ada Azalina, mesti ada Zaid Amidi. Biasanya lah. Tiap kali kalau Anwar nak datang parlimen, kalau dia bercakap, ada soalan untuk dia, Pudin Boka, belakang Azalina, Zaid, mesti ada. 3 ni mesti ada. Begitulah juga dengan menteri-menteri lain, khususnya menteri-menteri daripada PKR. Tapi hari ini, tak ada. Sehingga ditanya oleh Tuan Ibrahim Tuan Man, mana pergi ahli parlimen kerajaan? Kenapa? Saya tak tahu kenapalah. Tapi adalah orang kata, sebab ini di awal pagi. Okey. Ini soalan pagi. Okey. Tapi, sebelum ni soalan pagi juga. Ramai juga dalam Dewan. Kenapa tak ada? Saya dapat info. Ahli parlimen ni, dia cukup 3 tahun baru boleh dapat pencen. Ahli parlimen 3 tahun baru dia dapat pencen. Kalau tak cukup 3 tahun, tak dapat duit pencen. Baik kerajaan, baik pembangkang, semua sekali. Mesti 3 tahun. Termasuklah juga menteri. Menteri pun, kalau dia berhenti sebelum 3 tahun, dia tak dapat pencen. Bermakna kalau dia ahli parlimen, dia juga menteri, dia akan dapat double pencen. Pencen ahli parlimen, pencen menteri. Begitulah juga pencen timbalan menteri. Sekarang ni, Anwar dah gone. Dengar saya cakap ni. Tak percaya tak apa. Anwar dah gone. Dia kena letak jawatan dan serahkan kepada Yang di-Pertuan Agong dengan Majlis Raja-Raja untuk memilih Perdana Menteri yang baru. Tapi Anwar tak nak. Dia tak nak. Dan dia dah tunjuk dah. Orang lain tak layak. Dia saja yang layak. Jadi dia minta untuk parlimen dibubarkan. Nampak Anwar Ibrahim ni? Alang-alang aku tak dapat. Orang lain pun tak dapat. Nampak? Perangai Dajjal ni. Sebab itu Rafizi dia matikan. Pak Ma'el dia matikan. Tasimudi Yassin dia matikan. Hamzah dia dah drumming pasal anak dia. Semua orang ni yang mana ada credible candidate, dia matikan. Dr. Sam pun pernah kata kena follow. Semua. Isyamuddin dia matikan melalui Zahid supaya digantung lagi pada UMNO. Sebab dia nak dia je. This is Anwar Ibrahim. Firnon. Dia rasa dia yang terpaling. Tak ada orang lain lebih hebat daripada dia. But, Anwar tak menang pilihan raya. Anwar tak menang pilihan raya. Dia tak pernah ada majoriti sokongan ahli parlimen pun. Daripada dulu lagi. Dia tak pernah ada. Sebab itu, dia tak pernah nak berani nak membuktikan. Sebab itu, dia colik ahli parlimen bersatu. Macam-macam lah. Dia tak ada numbers. Dan tempoh dia dah berakhir dah. Tahun 2024 lagi. 24, akhir bulan November 2024. Dia sepatutnya meletakkan jawatan. Tapi mangkuk ni tak nak letak jawatan. Now, masa dia dah betul-betul singkat. Tapi dia tak nak letak jawatan. Sebaliknya minta untuk parlimen dibubarkan. Jadi, kalau korang ahli parlimen, kalau korang ahli parlimen kerajaan, korang lah ahli parlimen kerajaan, kau marah tak dengan Anwar Ibrahim? Bagi tahu dekat saya. Kalau korang ahli parlimen kerajaan, sekarang ni Anwar nak minta bubar parlimen, korang marah tak? Korang bengang tak? Bengang lah. Sebab, 3 tahun baru dapat pencen.
Sekarang ni, kau punya masalah dengan kita orang sekali terjebak. Lepas tu, kalau bubar parlimen, pilihan raya, kau rasa dia orang boleh menang ke? Kalah. Jadi ahli parlimen pun fikir juga. Kalau bubar sekarang, aku dah tak dapat pencen. Lepas tu belum tentu lagi aku dapat bertanding. Lepas tu kalau aku bertanding, belum tentu aku menang. Jangan percaya, fikir. Kalau bubar sekarang, aku tak dapat pencen. Aku belum tentu lagi dicalonkan untuk bertanding. Aku belum tentu lagi menang. Angin lah semua. Itu pasal lagi ni, dalam Dewan Rakyat, bila Anwar Ibrahim berucap, Menteri Ahli Parlimen, ramai tak datang, ramai tak ada. Baik PKR ke, baik DAP ke, baik Amanah ke, baik UMNO ke, semua tak ada. Sebab pengang. Dia nak bubar parlimen, mangkuk ni. Jadi itulah yang saya boleh kongsi lah. Kenapa hari ni ramai? Jangan kata awal pagi ni. Come on lah. Bukan dah 3 tahun Anwar kan? Mana pernah macam gini? Saya tanya dengan korang, jujur, frankly jujur. Pernah tak macam ni? Pernah atau tidak Anwar pergi parlimen kosong? Pernah atau tidak? Tak pernah berlaku. Sebab memikir ni lah dia. Ni kepada walanon-walanon, penyokong-penyokong Anwar Ibrahim. Kalau peringkat hari ni pun Anwar fikir pasal tembuluk diri dia, apatah lagi korang mangkuk. Dia tak fikir orang lain, dia fikir diri dia. Dia. Jangan kata aku fitnah. Kau pun tengok. Oh, saya dapat panggilan telefon daripada Trump. Fantastik, bombastik. Oh, inilah. Belum pernah ada mana-mana selama ini dalam kerajaan seorang pemimpin terjun. Dia lambung diri dia je. Janganlah cakap sefitnah. Kau pun tahu selama dia lambung diri dia je. Dialah yang terpaling. Dialah. Semua dia. Sekarang ni samalah. Orang lain semua bodoh, tak pandai. Dia. Saya dah cerita itu hari kan. Member SER ni pegawai kerajaan. Dia PTD lah. Ini cerita 2023. Dia bagi tahu, dia kata, gila lah bro Anwar ni. Kenapa? Dia masuk-masuk meeting dengan pegawai kerajaan. Semua orang tak pandai. Ayat dia, saya tahu. Saya dulu timbalan Perdana Menteri, Menteri Kewangan. Saya tahu. Tapi, yang pegawai-pegawai kerajaan ni diam lah. Nak cakap macam mana? Aku lawan kan, aku tak naik pangkat, nampak? Dia boleh cakap macam itu. 2023. Meeting ni pegawai kerajaan ni dia boleh bagi tahu. Saya tahu. Saya dulu timbalan Perdana Menteri, Menteri Kewangan. Bang, engkau dulu last kena pecat 1998. Kau ni Anwar, engkau kena pecat 1998. Menteri Kewangan dengan timbalan Perdana Menteri 1998. 2023, apa yang kau punya ada 98 tu dah habis dah. Mana sama gila? Pegawai kerajaan pun dulu pun lain, sekarang pun lain. Kita pun lain. Daripada video tape kepada CD, sekarang ni tak ada dah online macam tu je. Nampak? This is Anwar Ibrahim. Orang lain tak pandai. Dia yang pandai. Sebab tu pegawai, tanyalah pegawai kerajaan. Aku yakin lah malam ni ada yang dengar pegawai kerajaan ni. Pegawai kerajaan mana nak layan dia? Pegawai kerajaan tak layan dia. Ni yang besar-besar lah. Saya cakap yang besar-besar ni, dengarlah, ikut je, buat bodoh je. Sebab dia pandai. Dia terpaling. Ni. So sekarang ni, tak nak. Kalau aku tak dapat, orang lain pun tak dapat. So kita tengoklah. Apa yang Anwar nak buat. Sebab, bubar tak dapat. Saya pun nak bubar parlimen. Sebenarnya saya pun nak pilihan raya. Tapi bila saya fikir-fikir balik, rakyat akan terus jadi mangsa. Kita ni hari ni masalah. Ni yang saga ni rakyat. Macam ahli parlimen. Pembangkang ke, kerajaan ke, dia orang tetap dapat gaji. Dia orang tetap dapat allowance. Dia orang tetap dapat pencen kalau 3 tahun. Betul tak? Jadi, kalau tanya saya, apa masalah dari ni? Masalah kita hari ni adalah sibuk berpolitik. Bergaduh politik.
berebut kuasa, colik-mencolik. Ini yang berlaku. Sebab tak ada pihak dapat majoriti. Dan ingat balik, mula-mula dulu, kan Anwar sendiri bagi tahu, ini kerajaan yang di-Pertuan Agong. Ini kerajaan perpaduan. Kerajaan agung. Jangan lawan. Jangan lawan. Jangan deraka. Ini kerajaan agung. Mula-mula dulu. Sekarang, dia buat kerajaan ni macam mak bapak dia punya, Anwar Ibrahim. Seolah-olah kerajaan ni, dia menang pilihan raya. Rakyat lupa. Ramai lupa lah. Saya ingat jumpa orang, ada orang cakap, bro, boleh turun ke Anwar Ibrahim ni? Ha? Dia boleh cakap, boleh turun ke Anwar? Ha? Dia tak menang pilihan raya. Bukan itu aja dia menang ke, bro? Dia jadi Perdana Menteri, nampak? Rakyat dia tak tahu. Ramai. Saya yakin. Orang pun sama juga. Ramai di kalangan kita tak tahu. 2022 dulu, ramai di kalangan kita ni, langsung tak ambil tahu pasal politik. Tapi lepas kau tengok tertekan dengan kos sara hidup, kau mula ambil tahu pasal politik. Betul tak? Ni siap-siap dalam ni, mungkin masa minyak naik itu hari, baru mula nak ambil tahu pasal politik. Barulah nak masuk live tengok orang politik bercakap, baca. Dulu tak ambil tahu. Jadi ramai ni 2022, dia tak tahu macam mana Anwar jadi Perdana Menteri. Dia tak tahu bahawa Anwar tak pernah ada numbers. Dia tak tahu bahawa Anwar pun tak menang pilihan raya. Dia orang tak tahu. Sebab dia tak terlibat, tak nak ambil tahu. Sibuk masa tu dengan hiburan. Now dah mula ambil tahu. Nampak? Sebab masyarakat, dia bukan semua masyarakat tahu. Dan kita pun, macam saya cakap lah, ini bukan berpolitik. Kita bercakap ni awareness, kesedaran. Kalau Sumut Flotilla bagi tahu, ini adalah misi awareness, misi kesedaran untuk tunjuk kepada dunia kezaliman rejim Israel. Samalah kita ni. Kita pun bagi awareness juga. Bagi kesedaran kepada masyarakat, bagi kesedaran kepada rakyat. Apa itu politik, apa itu bentuk kuasa politik. Dan apa yang dikatakan nak selamatkan negara ni? Awareness lah ni. Tak betul ke? Oh, jangan politik. Awareness lah ni mangkuk cerita pasal negara ni. Nak selamatkan negara ni. Melayu ke, Cina ke, India ke, Sabah, Sarawak ke. Semua misi nak selamatkan negara ni. So, kita tengok apa nak jadilah dengan non Firnon. Sebab itulah kenapa semua benda berjalan. Sebab itulah kenapa ritual-ritual ni berlaku. Faham? Sebagi hin lah ni. Sebab tu ritual-ritual ni semua berlaku. Faham tak faham Ada banyak lagi perkara-perkara lain ni. Faham kot? Sebab dia percaya. Dia percaya. Sebab dia percaya dengan benda tu. Macam ni lah, ada orang percaya untuk jadi popular, untuk menjadi seorang influencer yang popular, yang berjaya, kena cium spender. Itu ritual dia. Dia percaya. Ada. Dia percaya kalau nak popular, kena cium spender. Itu yang dia cium spender. Sebab dia percaya. Percaya kat situ lah. Kita ni nak percaya apa kata? Kita ni cakap lah. Yang penting aku jujur, benar. Kalau Allah dah atur dia, orang nak tengok, nak tengok. Tak nak tengok, sudah. Betul tak? Kepercayaan. Ni, ritual. Macam-macam lah. Pakai spender bini lah. Macam-macam lah. Korang tahulah benda ni. Bohong lah, tak tahulah. Melayu ke, Cina ke, India ke, Sabah, Sarawak ke. Semua ada jenis-jenis macam gini. Percaya dengan benda-benda ni semua. Aku tak sebut nama. Apa makan cili? Belakang kasih taruh lah. Hops. Aduh. Kesian orang. Tak popular-popular juga. Kan? Tak boleh. Nak lawan dengan Sir tak boleh. Bukan aku nak belagar. Kadang-kadang Sir tengok dia orang ni kesian tau. Dia orang punya serang Sir ni gila lah. Fitnah ni. Ya. Bapak dah, mak dah, bini dah, anak beranak semua dah. Kawan-kawan terdekat. Habis semua ni. Habis semua dia fitnah ni. Tak jatuh-jatuh juga. Tarik orang ni, bergabung dengan orang ni, jatuhkan Sir Azri. Oh, sampai buat forum ni. Macam mana nak jatuhkan Sir Azri?
Saya ingat daripada 2011 lah. Daripada 2011, waktu bukan Pakatan Harapan. Waktu tu Pakatan Rakyat. Pakatan Rakyat. Siap ada orang tanya soalan lah. Pasal mana nak jatuhkan ni. Masa tu bukan Syed Azri lah. Masa tu nama lain lah. Macam mana nak jatuhkan dia? Tak jatuh. Macam mana kau nak jatuhkan? Selagi mana aku bawa jalan kebenaran. Bukan aku nak cakap besar. Tapi kalau kau fikir logik akal. Daripada dulu tak jatuh-jatuh. Macam mana kau nak jatuhkan? Takkanlah tak boleh fikir kot. Dia ni daripada dulu tak. Jangan sebab aku cakap benda betul. Lagi satu. Semua ni Allah yang atur. Kalau Allah atur dah begitu, begitulah. Kalau kena tangkap, biasalah. Jika takut di lambung ombak, usah berumah di tepi pantai. Jika takut pada risiko, usah bicara soal perjuangan. Allah lindung. Sebab kita pegang kat dia. Aku tak cium splendor. Aku tak buat benda bukan-bukan. Aku tak fitnah pun. Bila masa saya fitnah? Orang cakap fitnah. Bila masa saya fitnah? Bila aku fitnah? Bila masa aku fitnah? Saya tak fitnah. Saya cakap benda betul. Apa yang saya tahu, saya cakaplah benda betul. Cuma kadang-kadang ada benda tu betul. Tapi kita olah dengan cara yang lain untuk sampaikan mesej tu. Supaya lebih tajam. Supaya orang boleh dengar, orang boleh tahu. Kalau kita tak direct je. Macam kita baca, takkanlah kita baca laporan berita. Korang, kalau live ni saya baca, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni Parlimen bersidang, Anwar Ibrahim, ahli Parlimen Kerajaan tak adil. Jadi kenapa tak adil, saya pun tak tahu. Takkan aku nak cakap macam itu. Aku lah mestilah kena olah. Mesti ada cara aku. Betul tak? Betul tak betul ni? Mau bongok dia orang ni. Bongok. Benda mesti kita olah lah. Ikutlah kita punya apa yang Allah bagi kelebihan dekat kita. Macam mana kita nak bercakap. Macam kita nak sampaikan mesej tu. Supaya orang mudah faham. Dia ni tak terpelajar. Memang aku tak terpelajar. Tetapi yang penting mesej aku tu. Dia ni buat duit. Tutup gift lah ni. Muka buku pun bukan dapat duit. TikTok ni tutup gift. Act lagi lah. Dia ni buat duit. Buat duit macam mana? Dia ni dibayar oleh Tun Mahathir, oleh Atuk Saka, kata dia. Okey. Berapa banyak Tun Mahathir bayar ni? Bagi tahu, aku nak claim kat Tun. Tun, mereka cakap, mereka kata Tun bayar saya, Tun. Betul ke? Kalau betul Tun bayar saya, duit tak sampai kat saya ni. Claim balik lah, Tun. Mangkuk lah korang ni. Tapi dia orang, ya, duit. Duit. Sebab hari ni, semua ni, duit. Tengoklah guys. Jadi Parlimen sampai bulan depan. Menarik lah. Sesi Parlimen ni menarik lah. Kita akan dapat tengok lah huru-hara dia tu. Tapi bukanlah bermakna huru-hara tu Anwar jatuh. Tak. Dia bukan cara macam tu. Dia ada cara lain. Kemaluan yang memalukan. Kemaluan yang memalukan. Ingat saya bagi tahu 2023. Kejatuhan yang amat dahsyat, kemaluan yang memalukan, penampilan yang tak dapat diubah. Bermula daripada bawah. Penampilan yang tak dapat diubah. Kau tengok Anwar Ibrahim kot. Sekarang kau tengok kan, asal ada gambar Anwar je, kau tengok tangan dia lah, kau tengok muka dia lah, kau tengok leher dia lah, kau tengok perut dia lah. Mana penampilan yang tak dapat diubah. Kau tak dapat ubah Anwar Ibrahim. Keduanya, kemaluan yang memalukan. Bukan malu nampak dia tak zip seluar ke, nampak kotel dia ke, bukan. Ni lah, macam hari ni. Tak ada ahli Parlimen menteri dengan dia dalam Parlimen hari ni. Kosong. Malu tak? Malu. Kemaluan yang memalukan. Dia akan terus malu. Bukan orang buat dia. Bukan saya cakap ke, tim Malabot cakap ke, bukan. Dia si yang malukan diri dia. Kemaluan yang memalukan. Barulah pergi kepada kejatuhan yang amat dahsyat. Dahsyat macam mana? Kita tengok nanti. Ini dahsyatnya bukan. Sebab itulah Tun Mahathir bagi tahu. Anwar, turunlah. Samalah dulu.
Nabi Musa dulu suruh Firaun bertaubat. Betul tak? Nabi Musa dulu suruh Firaun ni bertaubat. Firaun rasa dialah Tuhan. Dialah hebat. Dialah. Last dia nak lingkup, nak bertaubat. Dah malaikat Jibril sumbat mulut dia. Tak sempat bertaubat. Ni Anwar Ibrahim ni, jangan kata Tun Mahathir. Korang semua cakap, oi Anwar, turun lah. Kita sampai buat himpunan, turun Anwar. Suruh dia turun. Degil. Tak apalah. Kita tak ada masalah. Tapi besok, kau tahulah macam mana berlaku pada diri kau. Jangan sampai dalam parlimen, pecah stoma bag. Okay. Ni cerita best ni, sekejap. Tempoh hari, kita tak tahulah korang perasan ke tak perasan. Waktu pembentangan belanjawan tempoh hari, mana berita tu? Waktu pembentangan belanjawan tempoh hari, ada media lapor lah. Media ni pun bagus juga. Media lapor dia kata pembentangan belanjawan. Belanjawan 2026. 2 jam berdiri. Anwar hanya teguk air sekali. Ni laporan berita dia. Laporan berita dia. Ha? 2 jam berdiri, Anwar hanya teguk air sekali je. Bagi Walanon, dia kagum. Oh, hebatnya. 2 jam berdiri, minum air sekali, teguk air. Hebatnya. Walanon lah. Bagi rakyat ni yang kata Anwar ni baik, Anwar ni ada jasa, dia akan kata, wah, mantaplah Datuk Seri. Beza Walanon ni memang dah taksub dah. Okay, dia taksub je. Yang rasa Anwar ni ada jasa, ada kebaikan, dia akan cakap, wah, baguslah Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Tapi guys, yang sebenarnya binatang apa? Yang sebenarnya kenapa? Ni Allah nak tunjuk juga. Sebab ni lah nak tunjukkan kepada korang. Yang Anwar pakai stoma bag. Dia pakai stoma bag. Dia pakai bag tai. Kalau dia minum banyak, stoma bag tu meletup lah. Sebab kau kena faham, usus dia tu dah rosak. Jadi dia tak ada kemut dah. Kalau tai tu nak keluar, dia keluar terus. Dia tak ada kemut. Macam kita boleh kemut lagi. Tahan kemut kan. Dia dah tak ada kemut lagi dah. Kemut dah tak berfungsi dah. Makna dia keluar. Kemut berfungsi lagi saya rasa kot. Tak apa. Kemut berfungsi lagi. Tapi saluran tu dia terus masuk ke dalam stoma bag tu. Dia terus masuk. Mana air kencing ke najis ke, dia akan masuk dalam stoma bag. Tak ada break dah. So kalau dia minum banyak, jadi apa? Kalau dia minum banyak, gelembung lah, kantoi lah. Jangan percaya saya cakap. Kau tak payah percaya aku cakap. Tak payah percaya aku cakap. Kau tengok lah. Tengok sendiri lah. Media lapor, seteguk je. Bukan seteguk, dia basahkan bibir je. Kau orang boleh pergi tengok. Lepas dia umum belanjawan tu, cepat-cepat dia belah tau. Cepat-cepat dia keluar. Dia tak boleh lama sebab stoma bag. Fitnah, saman lah. Aku dah kata kan saman. Saman pergi mahkamah, tahulah aku buat macam mana. Ingat kita tak ada bukti. Tapi dia kena ingat. Dalam mahkamah tu cakap, selak baju dia. Selak baju. Datuk Seri, you selak baju you. Buktikan dalam mahkamah you tak pakai stoma bag. Kau rasa? Berani dia nak selak baju dia? Selak lah. Asyik duk selak punggung orang. Kita suruh dia selak baju dia. Kalau berani suruh dia selak baju dia. Walanon yang kata fitnah ni, kalau Walanon kata, oh dia ni fitnah Anwar Ibrahim. Kau jumpa Datuk Seri, kau jumpa bos kau Anwar Ibrahim. Tok Seri. Ni Wan Hadi kan selalu dengan Anwar Ibrahim, Harun semua kan. Kau jumpa Tok Seri. Tengok. Selak baju you. Suruh dia berselak lah. Tak berani. Pasal apa? Kau orang pun tahu. Takkanlah kau tak nampak. Dia ni lain macam ni. Perdana Menteri
Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa beliau tidak akan sesekali meletakkan jawatan seperti didesak oleh segelintir pihak selagi tidak terbabit dengan penyelewengan atau penyalahgunaan kuasa. Anwar, yang juga Menteri Keuangan, menegaskan beliau berpegang teguh kepada pendirian itu dan akan terus fokus menjalankan amanah untuk membangunkan rakyat serta negara. InsyaAllah saya tidak turun. Kalau saya curi duit orang suruh turun, tak apalah. Tapi saya tidak curi duit orang. Saya jadi Perdana Menteri hampir 3 tahun. Mana ada kontrak, projek, kita bagi secara rundingan terus. Semuanya melalui proses tender, katanya ketika berucap pada Majlis Pecah Tanah Kompleks Madani Teluk Kumbar. Turut hadir Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan NGA Kor Meng, Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeow serta Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang, MBPP, Datuk A. Rajendran. Anwar berkata sekiranya pembangkang mempunyai cukup sokongan, mereka boleh membawa usul di Parlimen mengikut saluran demokrasi sedia ada. Gunakan Parlimen, kritiklah. Kalau dia, pembangkang, ada cukup jumlah, dia bawa usul, itu caranya. Tariklah mana-mana ahli Parlimen untuk sokong mereka. Kalau saya kalah, saya letak jawatan secara baik. Itu cara aman, katanya. Dalam rangka lawatan kerja sehari ke Pulau Mutiara, Anwar turut menegaskan kerajaan Madani pimpinannya sedang bekerja keras untuk membangunkan negara termasuk menangani masalah kos sara hidup. Katanya pelbagai inisiatif sedang dilaksana termasuk peningkatan gaji minimum, bantuan kepada pesawah miskin, perluasan program pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional, penambahan perumahan mampu milik untuk golongan B40 serta penambahbaikan skim gaji penjawat awam. Beliau mengakui tidak mampu menyelesaikan semua permasalahan negara dalam tempoh singkat, namun kerajaan sedang berusaha sebaik mungkin demi kesejahteraan rakyat. Pada majlis sama, Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan tambahan RM5 juta bagi pembangunan daerah barat daya tahun ini. Saya tak akan turun, saya bukan curi duit rakyat. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi mengulas mengenai desakan pihak pembangkang dengan membawa slogan Turun Anwar bagi mendesak perubahan kepimpinan negara. Anwar menegaskan bahawa beliau hanya menjalankan tanggungjawab sebagai Perdana Menteri untuk membantu seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum. Apabila seseorang itu mempunyai kuasa, dia kena amanah. Kalau saya ikut cara lama, sampai bila negara nak maju, nak bersih. Sebab itu dasar sebelum ini kita ubah. Ini semua untuk apa? Untuk rakyat. Mana ada kontrak kita bagi begitu sahaja? Semua kena melalui tender. Jadi, apabila ada yang desak saya supaya turun, saya kata, insya-Allah saya tidak akan turun, kecuali kalau saya curi duit rakyat. Kalau saya curi, bolehlah suruh saya turun. Tetapi ini, saya tak curi duit orang, katanya ketika menyampaikan ucapan dalam Majlis Pecah Tanah Kompleks Madani Teluk Kumbar. Anwar turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM5 juta bagi daerah barat daya untuk tujuan kemudahan asas. Beliau menegaskan bahawa sebarang perubahan kepimpinan negara perlu dilakukan secara tertib dan melalui saluran sah di Parlimen. Negara ini aman. Jagalah keamanan ini. Negara-negara jiran kita ada yang sedang bergolak. Kalau ada selera politik, tidak mengapa. Gunakan Parlimen untuk mengkritik. Kalau ada cukup jumlah, sokongan, bawa usul. Itu caranya. Tariklah mana-mana ahli Parlimen yang mahu sokong dia iaitu pembangkang, silakan. Kalau saya kalah, saya akan undur diri dengan baik. Itu cara yang aman dan terhormat, katanya. Tambahnya,
selagi tiada perubahan melalui proses sah, mandat rakyat harus dihormati. Kalau tidak, tunggulah pilihan raya. Bila PRU, saya belum umumkan lagi. Tapi untuk sekarang, jagalah keamanan negara, ujarnya. Mengulas mengenai isu-isu lama yang sering dibangkitkan terhadap dirinya, Anwar berkata perkara tersebut tidak lagi relevan memandangkan beliau telah hampir 3 tahun memegang jawatan sebagai Perdana Menteri. Kes saya itu sudah lama. Sekarang saya sudah hampir 3 tahun jadi Perdana Menteri. Saya juga sudah nyatakan dalam mesyuarat Jemaah Menteri, kalau ada kes, saya tidak akan pertahankan. Kalau ada pemimpin yang memiliki kekayaan 100 juta ringgit, dia perlu tampil dan beri penjelasan, jawab sendiri jika disiasat, katanya. Sebelum ini, media melaporkan bahawa Dewan Pemuda PAS akan menganjurkan himpunan turun Anwar yang dijadual berlangsung pada 26 Julai, dengan jangkaan penyertaan seramai 50,000 peserta. Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, pada 12 Julai lalu memaklumkan bahawa mobilisasi penyokong sedang giat dijalankan melibatkan semua peringkat, termasuk kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri, dan seluruh negara. Kredit artikel kali ini diberikan kepada portal rasmi berita harian online dan Sinar Harian. Sekian, terima kasih.